Hai semua, selamat datang ke sesi kupasan kita kali ini. Hari ini, kita nak sembang pasal satu surah yang sangat indah, sinematik dan penuh dengan keajaiban. Surah An-Nahl. Menariknya kan, walaupun ia ada 128 ayat, surah Makiyah ni lebih glamour dengan gelaran Surah An-Ni'am atau Surah Nikmat. Kenapa? Sebab dalam surah ni je, Allah senaraikan terlalu banyak nikmat yang kita selalu ambil mudah. Percayalah, habis je sesi kita ni, cara anda pandang alam sekeliling pasti akan berubah sama sekali. Okey, mari kita mula dengan satu benda yang ringkas. Pernah tak terfikir macam mana susu terhasil? Kedengaran macam soalan biologi tingkatan 4 kan? Tapi apa yang betul-betul buat kita meremang, jawapan yang sangat terperinci dan tepat pasal proses biologi ni dah pun direkodkan dalam ayat ke-66 surah ini. Berabad-abad lamanya sebelum wujudnya mikroskop dan sains perubatan moden. Jadi untuk kupasan hari ini kita akan lalu 3 tonggak utama. Pertama, kita akan asah akal melalui tafsir Ibnu Kathir. Kedua, kita belai hati dengan pandangan Ibnu Qayyim. Dan ketiga, kita perbaiki amal berpandukan sentuhan Imam An-Nawawi. Jom kita selami satu persatu. Bahagian pertama, akal memerhati keajaiban alam semesta melalui lensa tafsir Ibnu Kathir. Berbalik pada persoalan susu di ayat ke-66 tadi. Bayangkan betul-betul proses pengasingan ajaib yang berlaku dalam perut haiwan ternakan. Allah ceritakan macam mana makanan diproses, najis dan kotoran pergi ke usus bawah, darah pula dipam terus masuk ke urat nadi, dan di tengah-tengah antara kotoran dan darah tu, keluarnya susu murni yang terus ke kantong. Ia langsung tak bercampur dengan warna darah atau bau najis tu. Serius, ini satu bukti engineering ciptaan Tuhan yang sangat hebat. Lepas tu bila kita baca pula ayat 68 dan 69, Allah guna perkataan wahyu untuk lebah. Tunggu dulu. Lebah dapat wahyu ke macam para nabi? Bukan macam tu. Ibnu Kathir jelaskan dekat sini, wahyu tu bermaksud ilham fitrah. Ia adalah satu naluri semula jadi ilahi yang diinstal terus ke dalam sistem lebah. Sebab tu lebah ni secara automatik tahu macam mana nak bina sarang heksagon bersudut 6 yang geometrinya sangat perfect dan mampu hasilkan madu yang jadi penawar untuk manusia. Luar biasa kan? Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan atau ihsan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat. Ayat ke-90 ni memang the ultimate formula. Ibnu Kathir ada kongsikan pandangan Ibnu Mas'ud yang kata ini adalah ayat paling komprehensif dalam seluruh Al-Quran. Semuanya ada di sini. Ayat ni merangkumkan segala bentuk kebaikan yang patut kita buat dan serentak halang segala kejahatan. Bayangkan, satu ayat je tapi dah cukup untuk jadi kompas moral seluruh kehidupan kita. Seterusnya, bahagian kedua, hati. Kita akan menyelami rahsia analisis sumpah bersama Ibnu Qayyim. Psikologi di sebalik perkataan sumpah ni sangat mendalam sebenarnya. Mari kita bandingkan dua situasi berbeza. Di satu pihak, kita ada puak musyrikin dalam ayat 38. Diorang ni dengan penuh angkuh dan ego, berani bersumpah guna nama Allah semata-mata nak cakap orang mati tak akan dibangkitkan semula. Tapi di pihak yang satu lagi, dalam ayat 63, kita melihat Allah sendiri bersumpah dengan namanya. Bila Tuhan pencipta alam sendiri bersumpah, ia bagi satu jaminan yang mutlak dan rasa tenang yang tak terucap pada hati kita. Dan sumpah Allah dalam ayat 63 tu bukan saja-saja tau. Sebenarnya ia berfungsi untuk memujuk dan memberi ketenangan psikologi kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang bersedih. Allah dedahkan yang penolakan berterusan tu bukan salah baginda, tapi itu memang taktik lama syaitan. Dari dulu lagi, syaitan ni sentiasa make up atau memperhiaskan perbuatan buruk umat terdahulu supaya nampak baik dan betul pada pandangan mata mereka sendiri. So, sejarah hanya berulang. Sekarang bahagian ketiga, amal. Kita lihat pula adab berinteraksi dengan Al-Quran berpandukan Imam An-Nawawi. Okey, secara praktikalnya apa kita nak kena buat? Ayat 98 ajar kita satu benda basic tapi super penting. Imam An-Nawawi tekankan adab membaca ta'awuz, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama ada ia sunat atau wajib, perbuatan meminta perlindungan ni ibarat kita pakai perisai rohani tau. Ia sapu bersih segala was-was syaitan dalam hati dan buatkan minda kita betul-betul sedia untuk tadabbur atau menyelam jauh ke dalam makna ayat suci masa kita baca. Satu lagi adab fizikal yang sangat manis dan penuh makna ialah sujud tilawah pada ayat 49 dan 50. Caranya mudah saja. Bila sampai hujung ayat ke-50, kita berhenti sekejap. Sebut Allahu Akbar, pusing menghadap kiblat dan terus sujud. Menurut Imam An-Nawawi, perbuatan fizikal ni adalah cara kita meniru sifat tawaduk para malaikat. Diorang ni tunduk patuh bulat-bulat tanpa banyak soal dengan perintah Allah. Bahagian terakhir, kesimpulan.
Gabungan 3 dimensi untuk membentuk peribadi seorang mukmin yang sejati. Bila kita cantumkan ketiga-tiga perspektif hebat ni, kita akan nampak satu gambar yang sangat lengkap. Iman yang sebenar tu menuntut akal kita untuk ligat memerhati alam macam yang Ibnu Kathir cakap. Ia menuntut hati kita untuk bulat-bulat yakin dengan janji Allah mengikut huraian Ibnu Qayyim. Dan ia wajib disusuli dengan amal tubuh badan tunduk dengan penuh adab seperti panduan Imam An-Nawawi. 3 serangkai ni memang tak boleh dipisahkan. Sebelum kita berpisah, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan cepu emas ni. Bila anda buka Al-Quran lepas ni, atau bila anda perhati alam ciptaan Tuhan di sekeliling anda setiap hari, tanya diri sendiri, adakah anda sekadar baca tulisan dan tengok kosong je? Atau adakah anda betul-betul sedang memerhati, meyakini dan tunduk patuh dengan penuh penghayatan? Renung-renungkanlah. Jadikan ia panduan dalam hidup kita. Terima kasih sebab sudi luangkan masa untuk sesi kupasan kali ini. Teruskan belajar dan jumpa lagi.